Hari ini kita nak bincang topik 4 cara macam mana nak tingkatkan nilai tanah. Assalamualaikum. Ada beberapa cara yang boleh dilakukan supaya tanah kita boleh dijual dengan harga pasaran yang lebih tinggi. Antaranya, pertama, pastikan tanah bersih daripada semak samun, sampah sarap maupun pokok-pokok liar yang tidak terurus. Dengan adanya suasana tanah yang bersih membuatkan pembeli mudah tertarik untuk membeli. Kedua, ratakan tanah yang bercerun supaya memudahkan pembangunan di masa akan datang. Ketiga, memasang pagar di sekeliling tanah bagi meningkatkan keselamatan dan juga memberi kejelasan sepadan tanah. Keempat, menyediakan akses iaitu jalan keluar masuk yang baik ke tanah tersebut untuk mengelakkan guna laluan tanah orang lain. Kelima, ada geran individu dan tukar syarat iaitu kategori kegunaan tanah dari pertanian ke bangunan, di mana tanah kategori bangunan boleh beri nilai pasaran yang lebih tinggi berbanding pertanian. Keenam, lakukan pecah sempadan iaitu subdivision dengan memecahkan tanah yang luas kepada lot-lot kecil yang boleh dijual secara berasingan mengikut lot, di mana kaedah ini boleh memberi pulangan yang lebih tinggi berbanding jual sebidang tanah yang besar. Sekiranya anda muskil dan tak pasti apa yang perlu dibuat, bolehlah WhatsApp kami sebagai konsultan tanah anda untuk dapatkan hikmat nasihat selanjutnya. Diharap perkongsian ini memberi pengetahuan pada anda yang memiliki tanah dan bakal jadi pemilik tanah. Jumpa lagi di topik lain tanah di masa akan datang. Sekian.